cikgu, semua dah bersedia ke? Kita nak belajar tentang kesantunan berbahasa. Dah bersedia ke? Sudah, cikgu. Kan, lepas kelas kita nak makan kat mana? Jom lah pergi kantin, nak tak lapar dah ni. Maaf ya, Kai dan Fayat. Cikgu sedang menerangkan pelajaran. Jadi cikgu minta kamu fokuslah, jangan bercakap tau. Sebab cikgu tak mahu kamu ketinggalan. Maaf cikgu, kami tak sedar kami bercakap kuat. Baik, terima kasih kerana memahami. Kalau ada apa-apa yang perlu dibincangkan, bincang lepas kelas, okey? Jadi sekarang mari kita beri tumpuan sama-sama, okey? Baik cikgu. Baik, cikgu. Bagus, cikgu hargai sangat-sangat kerjasama kamu semua. Terima kasih. Dalam situasi ini, guru tidak menengking atau memalukan murid di hadapan kelas. Sebaliknya, guru menggunakan bahasa yang sopan, nada suara yang lembut dan menghormati perasaan murid. Kesantunan lisan ditunjukkan melalui penggunaan perkataan seperti maaf, boleh cikgu minta dan terima kasih. Kesantunan tingkah laku pula ditunjukkan apabila guru menghampiri murid dengan tenang, tersenyum, tidak menunjukkan jarinya serta tidak meninggikan suara. Apabila guru menegur secara santun, murid lebih mudah menerima teguran, menghormati guru dan hubungan antara guru dengan murid menjadi lebih positif. Guru santun, murid hormat.